bila dipanggil nama dia. Ada satu berita gembira. Sesiapa yang bertaubat ketika hidup di dunia daripada dosa dan maksiat yang dia lakukan, kemudian taubat dia diterima oleh Allah dengan taubat nasuha, kemudian dia mati tanpa mengulangi dosa yang telah dia lakukan dan telah diampunkan oleh Allah dengan taubat nasuha dia, maka maksiat dan dosa itu tidak ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tayang. Allah padam. Kan kita boleh padam ni rakaman ni. Berapa terabyte hari ni kita simpan. Boleh dipadam file A, file B, file C. Setahun punya rakaman boleh disimpan. Setahun buat apa? 24 jam. Daripada pagi ke pagi esok, ke pagi esok, ke pagi esok. Rakam. Dipadam 2 jam. Padam 1 jam. Ada satu hadis yang istimewa. Bila satu orang dipanggil, dia pun datang di depan. Lalu Allah perintahkan, buka buku amalannya. Lalu dibentangkan buku amalannya. Panjang buku amalan itu sejauh mata memandang di mahsyar. Panjang dan lebar buku amalan yang mencatatkan setiap saat apa yang kamu makan, apa yang lidah kamu sebut, di mana kaki kamu melangkah, apa yang tangan kamu tulis. Panjang buku itu sejauh mata memandang. Allah Ta'ala kata buka buku dia. Lalu Allah sebut Iqra kitabak. Ni ayat Quran tau. Kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Buka buku amalan kamu, baca. Lalu orang yang dipanggil namanya pun, dia pun melihat buku amalan. Dia pun tengok buku amalan. Bukan di tangan lah, panjang buku dia tengok. Allah Ta'ala tanya, ada alasan aku bagi rumah kepada kamu, aku bagi kereta kepada kamu, aku bagi kenderaan kepada kamu, aku bagi pekerjaan kepada kamu, kamu sihat tubuh badan, kamu berakal? Kita jawab tak ada alasan. Allah Ta'ala kata Iqra kitabak, baca buku amalan kamu. Allah tanya, apa yang malaikat aku terlepas pandang yang tidak dicatatkan? Ni rakam. Tidak ada perkataan yang saya sebut sekarang selama 1 jam yang tidak direkam. Semua rakam. Allah Ta'ala katanya dia, ada tak yang tidak dicatat oleh para malaikat aku? Para malaikat yang tidak tidur, para malaikat yang tidak lemah, para malaikat yang tidak mengantuk, para malaikat yang kerjanya apa yang diarahkan oleh Allah. Raqibun atid.